Kamu ni Syahrul, tiap kali cikgu mengajar, kamu tak fokus. Kerja sekolah selalu tak siap. Cubalah fikir masa depan sikit. Suka hati saya lah masa depan saya, bukan masa depan cikgu. Kat rumah mak membebel, kat sekolah cikgu pula membebel. Rimaslah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Syahrul. Bosanlah sekolah macam ni. Potpet. Apa ni? Wah, buku apa ni? Apa benda ni? Aku kena pergi. Syahrul kini tercampak di suatu bumi yang asing. Wah. Hei Syahrul, kita dah lewat ke sekolah. Kau masih di sini? Baju zaman mana kau pakai ni? Cepat tukar baju sekolah. Kita dah lewat. Kau siapa? Tak payah nak buat-buat hilang ingatan lah Syahrul. Aku Wan, bukan alien. Yo, aku Syahrul. Wan, kita nak pergi mana? Apa punya soalan kau ni? Kita pergi sekolah lah. Baiklah, mari kita lihat bagaimana tenaga boleh dijana tanpa sisa karbon. Kat sini tak ada siapa nak membebel macam Cikgu Anisa. Canggih weh. Buku pun tak payah bawa pergi sekolah. Siapa Cikgu Anisa tu? Lantaklah apa kau cakap. Tapi kau kena ingat, walau cikgu robot tu tak pandai marah, kalau kau gagal exam, sakit bro Aku okey je. Akhirnya hari peperiksaan pun tiba. Syahrul seperti biasa tidur je kerjanya sehinggalah hari keputusan peperiksaan diumumkan. Menyesalnya tak belajar bersungguh-sungguh. Malu sungguh rasanya. Rupanya gagal dalam peperiksaan merupakan satu kesalahan pada zaman ini. Orang gagal tidak perlu dalam dunia ini. Wan dah berjaya lah. Wan, tolong aku Wan. Wan! Jangan bermain-main ketika bekerja. Nanti kamu akan dihukum. Syahrul, pulanglah ke dunia nyata. Tolong saya, cikgu. Pulanglah nak. Jangan tinggalkan aku. Syahrul akhirnya kembali ke zamannya. Tapi Alhamdulillah, awak dah sedar Syahrul. Cikgu. Tolong saya, cikgu. Saya di mana ni? Jangan risau Syahrul. Awak pengsan di tangga tadi. Cikgu dah telefon keluarga awak. Saya minta maaf. Saya sedar dunia akan datang tidak perlu kepada lelaki yang gagal dan pemalas macam saya. Saya sangat kasar pada cikgu sebelum ini. Tak apa Syahrul. Cikgu dah lama maafkan kamu. Jom kita mulakan semuja dengan semangat yang baru. Aku mesti belajar bersungguh-sungguh. Yang penting, adab dulu baru ilmu. Aku ingin menjadi lelaki berguna di masa akan datang. Bagus, teruskan. Bermula dengan kita, anak muda, ayo bersedia. Bersama Alif Solah, Syabil Raja Hafiz dan guru kesayangan kami, Ustazah Anisa, bangkit membawa nama SMK Kampung Laut. Kita pasti